Guys, welcome back my channel Ashadam ya. Yang belum subscribe ni subscribe guys, yang belum like share. So betul Sibau ni dia rekod dalam 11.5 kat tempat kita. Alhamdulillah guys, dia dah okey, dia dah siap wafiat. So dayung pun dah macam okey, cantik, kembang. Ekor dia makin close to close, dia kembang lah. Dulu kan video first kita buat tu dia masih macam lama-lama lagi kan. Dayung pun tak pernah kembang cantik, ekor pun tak pernah kembang cantik. Kucuk-kucuk je ekor dia sekarang ni. Dia punya dayung yang ekor tu memang dah itu yang kena lah kan. So dayung dia pun dah cantik dah, kembang tu bawah dah, tak melentik tu. So dia punya ekor pun dah kembang cantik-cantik lah. Memang cun-cun lah dia, memang dah cantik lah, memang cun lah nampak. Tu tengok ekor dia, kita layan guys sama-sama. Dia ditemani 2 ekor ikan lampam ni. Lampam 2 ekor ni kuat gaduh tak? Tapi tak ada masalah lah. Letak dia kan, nampak. Tu cantik guys. Ni cabut sikit-sikit air tu. Dia ganas sikit. Sekarang ni dah okey lah. Dia dah okey, dia dah biasa kita. Nampak dia. Tu Sibau guys. Cilerik dia tu Sibau. Nampak. So kita ambil video ni buat kenang-kenangan ataupun biar video ni kat sini. Nampak. Melentik tu. Tu Sibau. Lawa guys, lawa. So just hanya bunyi kipas dengan bunyi air sikit-sikit lah. Okay, dengan bunyi ketuk kuali tang-tang dia orang sebelah aku masak lah. Okay, aku tak ada letak muzik dan tak ada edit pun video ni, terus masuk jalan je. Okay, so yang boleh dengar suara tengah clear lah. Alright, so dekat sebulan dia dekat sini nampak dia makin cantik lah. Nampak. Fokus kat guys bahagian dia punya ekor dengan dia punya dayung. Ekor dia makin lama makin kembang. Bukan dulu tak kembang, dia kurang kecut sikit, dia kecut sikit. Sebab dah baru datang kan. So bila dah stable, temperature dah stable, semua stable, heater dah okey, semua okey. So dia ada selesa dengan tank ni, dia pun tunjuklah aksi-aksi yang sebenarnya dia boleh Sibau. Lawa kan. Dengan dayung ni yang panjang dengan ekor kembang keras tu memang lawa lah dia. Cun. Nampak? Cun habis. Pergerakan dia lincah kan. Lawa. Cun. Boleh dikatakan ini paling lawa lah red awana yang ada tempat aku. Yang spek macam ni lah, dayung ni panjang, ikut kembang keras ni. Inilah. Yang lain semua sepauk lah. Ni ada daripada Sibau. Seekor je. Kita bawa masuk dan kita test tengok lah. Ada peminat tak tu Sibau dekat Malaysia ni kan? Dekat Indonesia sana memang ramai peminat. Ramai orang bertanya ni baik. Guys, ramai sangat orang bertanya, okay? Yang belum subscribe channel YouTube aku tu, boleh subscribe guys. Yang belum like dan share. Sebab ramai sangat orang bertanya. Cuma kan, nak memiliki dia tu, alah, dia punya harga tu agak kasar lah pasaran sekarang ni guys. Yang ni busuk-busuk macam ni pun dah ada dalam 6,000, 7,000. Okay, ada orang jual sampai 10,000, 9,000. Ikut ada kualiti lah. Ikut pada dayung dia, pada ekor dia. Tengok macam tu lah. Tengok dia punya saiz dia macam cantik. Memang harga dia pun tu racun lah. Sebab ini memang payah dapat lah. Okay, ni ada balik kumpau lah. Kumpau. Bukan kumpai kumpau. Bukan kumpai. Bukan kumpau, kumpai. Kumpai F1, F2, F3 hanya dia balik dia lah. Ni cicik dia. Nampak beza macam ni. Okay, bukan mancing kumpau ni kumpai. Gitu guys. Nampak. Padu. Yang belum subscribe channel YouTube aku tu boleh subscribe guys. Kita layan sama-sama. Kita tak minat nak ambil video pun. Kita tak buat nak buat konten pun. Just kita tengok lawa lah. So bila dah aksi dia dah normal, dah kembali cantik, okey kan. So kita pun ambil video dia lah, buat kenang-kenangan. Nampak cantik tu. Okey. Tu dia guys. Okey. Sepanjang kita 5-6 tahun kat sini kan, alhamdulillah kita punya dairy ni. So ramai yang dapat awanan kita. Okey. Awak. Nampak ni dia angle dia rekod daripada bawah kita ambil gambar. Jadi straight ni di bawah pula. Nampak? Boleh tengok ah. Cun. Nampak. Okay guys, kalau orang tanya ni musim red awana ke bang? Yes, ni musim red awana. Tama-tama yang macam ni lah. Kalau ada bajet-bajet besar kan macam ni, dulu orang main awana ni guys, cuma nak merah aja.
So tak nak lain-lain. Tapi bila sekarang ni dah zaman berubah, faktor berubah, so dia nak dayung yang panjang, ekor yang kembang keras, ekor kipas, lepas tu dayung lagi panjang lagi orang suka. Macam ni lah dayung tu turun ke bawah ni. Lagi orang suka. So zaman sekarang ni zaman macam tu lah. Zaman dah berubah guys. Bukan tekan nak merah je. Budak-budak baru nak main tu mungkinlah dia nak yang merah sahaja. So bila dah lama main tu dia akan tukar pada ikan yang macam ni dengan kualiti yang high spec, yang premium spec. At least kan, yang ni memang harga dia agak kasar lah. At least kan dia akan ambil sepauk yang macam ni. Sepauk yang macam ni. Agaknya kan ni musim ke? Musim lah. Sepauk-sepauk macam ni. Nampak? Sepauk macam ni. Ekor dia kembang keras. Ni pun tak kurang hebat dia. Power kat ni. Nampak? So, ni lampu main. Okay. Ni lampu tanning. Nanti kita tak lampu main tengok colour dia macam mana. Memang lagi cun lah kan. So ni lampu tanning. Okay. Dulu lah guys. Dulu satu masa dulu. First aku buka galeri. Kita popular dengan Power Blue. Inilah MG Power Blue. Sekarang ni Power Blue ni dah macam suram sikit lah. Dulu aku mula-mula masuk Power Blue, orang cakap mampu ketum. Sekarang ni ramai orang pakai nama Power Blue guys. Apa salah aku satu masa dulu? Apakah salah aku kan? Orang cakap aku mampu ketum. Sekarang ni dia orang pakai. Aku pelik kan. Orang cakap tak ada orang Power Blue. Sekarang ni orang bersepah pakai nama Power Blue.